logam atau bahan lain. Okay, si logam tu yang ni lah. Dia punya apa? Dia punya bahan yang nak cairkan dia, lepas tu buat lapisan demi lapisan ni. Okay, cara 3D printing ni berfungsi. Reka bentuk 3D dibuat menggunakan perisian CAD, Computer Aided Design. So yang ni lah, Computer Aided Design ni. File reka bentuk diubah ke format yang boleh dibaca oleh pencetak 3D. Perisian pemotong membahagikan model kepada lapisan-lapisan halus. Diorang buat pakai fusion, yang kita buat pakai SolidWorks. Pencetak 3D mencetak semua lapisan satu persatu dari bawah ke atas hingga objek siap. Okay, macam apa CAD ni, diorang buat apa macam lakar lah balik dalam tu. Nanti dia akan proses kat dalam ni. Dia buat satu lapisan demi satu lapisan ikut apa yang gambar ajar dalam tu lah, dalam CAD tu. Okay, jenis teknologi 3D printing ni FDM ni ialah Fused Deposition Modeling. Paling biasa digunakan menggunakan filament plastik seperti PLA atau ABS. Nombor 2, SLA Stereo Lithography. Menggunakan resin cecair dan sinaran UV untuk mengeraskan lapisan demi lapisan. Okay, lepas pada dia orang ni, dia tak cair tau. Benda ni panas. Lepas tu kalau dia dah settle benda ni, dia tak adalah cair, dia keras lah. Selective laser sintering menggunakan serbuk plastik atau logam dan laser untuk cairkan serbuk menjadi pepejal lah. Ini ada cakap dua mesin yang